Penetapan tarikh mengundi bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Ayer Kuning Perak adalah pada 26 April ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan tarikh penamaan calon pula bakal diadakan pada 12 April, manakala undian awal jatuh pada 22 April. Katanya sejumlah 2.5 juta ringgit peruntukan diperlukan bagi melancarkan proses pengundian yang melibatkan 31,897 pengundi di kawasan itu. Bagi maksud menjalankan PRK Dewan Negeri N48 Ayer Kuning Perak, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh RID adalah pada 7 Mac 2025, iaitu hari ini. Hari penamaan calon pada 12 April 2025, iaitu hari Sabtu. Hari undi awal pada 22 April 2025, hari Selasa. Dan hari mengundi adalah pada 26 April 2025, iaitu hari Sabtu. Sekian, terima kasih.